Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aiman dan rakan saya Alia serta Akilah. Kami akan membentangkan tugasan bagi kursus BMMB 1114 yang bertajuk Tulisan Jawi Warisan Bahasa dan Budaya Melayu. Tugasan ini dilaksanakan berdasarkan konsep Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna iaitu KPPB yang menekankan pembelajaran yang berkaitan dengan kehidupan sebenar, berpusatkan murid serta mengintegrasikan penggunaan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Secara umumnya, tulisan Jawi merupakan salah satu warisan penting dalam bahasa Melayu yang telah digunakan sejak dulu lagi dalam penulisan, pentadbiran juga serta penyebaran ilmu. Namun begitu, pada masa kini, penggunaan tulisan Jawi semakin berkurangan dalam kalangan generasi muda. Oleh itu, tugasan ini dilaksanakan bagi satu usaha untuk menghidupkan semula minat terhadap tulisan Jawi melalui pendekatan yang lebih kreatif serta relevan dengan perkembangan semasa kini. Dalam tugasan ini, kami telah memilih peribahasa ilmu pelita hidup. Peribahasa ini dikaitkan dengan pemikiran dalam karya klasik Melayu seperti Hikayat Abdullah Munsyi yang menekankan kepentingan ilmu sebagai panduan hidup dalam kehidupan seharian masyarakat Melayu pada masa ketika itu. Maksud peribahasa ini diringkaskan secara ringkasnya, ilmu pengetahuan menjadi panduan dan penerang dalam hidup seseorang. Dalam erti kata lain, ilmu berfungsi sebagai cahaya yang membimbing manusia untuk membuat keputusan yang betul serta membezakan antara pemikiran yang baik dan buruk. Tanpa ilmu, seseorang itu mudah terpengaruh dan tidak mempunyai arah tujuan hidup yang jelas. Sebagai contoh, penggunaan peribahasa dalam ayat ini. Kita sebagai pelajar perlu belajar bersungguh-sungguh dan menuntut ilmu kerana ilmu pelita hidup yang akan membimbing masa depan kita ke arah kejayaan. Contoh ini jelas menunjukkan bahawa ilmu memainkan peranan penting dalam kehidupan seseorang itu. Selain itu, pemilihan peribahasa ini juga sangat relevan dengan bidang pendidikan kerana ia menekankan kepentingan menuntut ilmu secara berterusan. Dalam konteks masa kini, ilmu bukan sahaja diperolehi melalui buku, malah juga melalui teknologi digital seperti internet, video pembelajaran dan juga platform talian yang lain. Oleh itu, peribahasa ini sangat relevan walaupun dalam era moden. Seterusnya, peribahasa ini telah kami translasikan ke dalam tulisan Jawi iaitu Ilmu pelita hidup. Berdasarkan transliterasi tersebut, kami telah menghasilkan satu karya seni kad Kufi secara digital yang menunjukkan keindahan tulisan Jawi. Melalui penghasilan karya ini, kami bukan sahaja dapat memahami maksud peribahasa, malah kami dapat menghayati keindahan seni kad sebagai satu warisan budaya Melayu. Saya serahkan kepada Akilah untuk menerangkan dengan lebih lanjut tentang proses penghasilan karya tersebut. Silakan Akilah. Terima kasih Alia. Dalam menghasilkan karya seni kad ini, kami telah menggunakan pendekatan digital yang selaras dengan kehendak tugasan dan perkembangan teknologi masa kini. Proses penghasilan karya ini melibatkan beberapa langkah yang sistematik bagi memastikan hasil akhir yang berkualiti. pada peringkat awal, kami telah membuat pemilihan peribahasa yang mempunyai nilai pendidikan dan mesej yang jelas, iaitu ilmu pelita hidup. Pemilihan ini kerana ianya penting peribahasa tersebut akan menjadi asas kepada keseluruhan reka bentuk khot yang dihasilkan. Lepas itu, kami menjalankan proses transliterasi daripada tulisan Rumi kepada tulisan Jawi secara teliti. Dalam proses ini, kami perlu memastikan setiap huruf ditulis dengan betul mengikut sistem ejaan Jawi yang standard. Kesalahan kecil dalam ejaan boleh mengubah maksud perkataan tersebut. Oleh itu, kita perlu teliti pada peringkat ini. Seterusnya, kami mereka bentuk hard copy secara digital dengan menggunakan aplikasi seperti Canva dan Arabic Calligraphy. Baiklah, mula-mula kita buka aplikasi Google. Seterusnya kita type Jawi Makmur. Tekan pada link di atas dan tekan klik di sini. Masukkan perkataan yang kita ingin jadikan ianya ke dalam perkataan Jawi. Apabila sudah selesai, klik pada butang salin untuk menyalin perkataan tersebut. Seterusnya, buka aplikasi Arabic Calligraphy. Tekan pada butang New Document. Masukkan perkataan yang telah kita menyalinkan tadi. Tampalkan di situ. Seterusnya, atur dan ubah suai dengan menggunakan perkataan yang kita inginkan. Contohnya, saya ambil adalah
Kufi Divan. Kod kufi dipilih kerana ia mempunyai ciri-ciri bentuk geometri yang sesuai untuk diolah dalam bentuk digital. Dalam proses ini, kami membentuk huruf-huruf Jawi secara berstruktur dan menyusunnya dengan seimbang bagi menghasilkan reka bentuk yang harmoni dan menarik. Kami juga memberi perhatian kepada aspek estetika seperti keseimbangan, keseragaman, ruang dan susunan huruf. Hal ini penting bagi memastikan karya yang dihasilkan bukan sahaja mempunyai nilai seni, malah mudah dibaca dan difahami oleh penonton. Setelah reka dibentuk siap, karya tersebut disusun dalam format saiz A4 seperti yang telah ditetapkan dalam arahan tugasan. Penggunaan teknologi digital dalam penghasilan karya ini telah membantu kami untuk meningkatkan kreativiti serta menghasilkan hasil kerja yang lebih kemas dan profesional. Selain itu, penggunaan teknologi juga membolehkan kami melakukan pengubahsuaian dengan lebih mudah serta mempercepatkan proses ini. Hal ini menunjukkan bahawa seni tradisional seperti khat boleh digabungkan dengan teknologi moden untuk menghasilkan sesuatu yang lebih inovatif. Dari segi kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna, tugasan ini melibatkan kemahiran komunikasi apabila kami menyampaikan mesej peribahasa melalui seni visual. Akilah? Selain itu, ia juga melibatkan pemikiran kritis apabila kami perlu membuat keputusan dalam mereka bentuk susunan kod agar sesuai dan menarik. Elemen kolaboratif pula dapat dilihat melalui kerjasama antara ahli kumpulan dalam menyelesaikan tugasan ini secara bersama. Secara keseluruhannya, proses penghasilan karya ini bukan sahaja meningkatkan kemahiran teknikal kami, malah membantu kami memahami dengan lebih mendalam tentang kepentingan tulisan Jawi dan seni khat dalam budaya Melayu. Seterusnya, saya serahkan kepada Aiman untuk menerangkan bahagian promosi produk. Terima kasih Akilah. Setelah karya seni siap diselesaikan, kami telah melaksanakan langkah seterusnya iaitu mempromosikan produk tersebut melalui platform digital seperti YouTube dan WhatsApp. Langkah ini penting bagi memastikan hasil kerja kami dikongsi kepada masyarakat serta memberi ruang kepada orang lain dan pendedahan mengenai keindahan tulisan Jawi. Baik, apakah platform utama? Antara platform utama yang kami gunakan ialah YouTube. Kami telah menghasilkan sebuah video yang berdurasi kurang daripada 10 minit yang memaparkan keseluruhan proses penghasilan karya bermula daripada pemilihan peribahasa, proses transliterasi sehingga kepada hasil akhir karya kod. Video ini juga disertakan dengan maksud peribahasa bagi membantu penonton memahami mesej yang ingin disampaikan. Selain itu, kami juga menggunakan aplikasi WhatsApp sebagai medium untuk menyebarkan hasil karya serta pautan video kepada rakan-rakan. Melalui perkongsian ini, kami dapat menarik lebih ramai individu untuk melihat serta menghargai hasil seni ini. Tujuan utama promosi ini adalah untuk menghidupkan semula minat terhadap tulisan Jawi dalam kalangan masyarakat, khususnya generasi muda pada masa kini. Dalam era digital ini, penggunaan platform dalam talian sangat penting untuk memastikan sesuatu warisan budaya terus relevan dan tidak dilupakan. Selain itu, usaha ini juga menunjukkan bahawa seni tradisional seperti khat tidak semestinya terhad kepada kaedah konvensional. Malah, ia turut boleh dihasilkan dan dipersembahkan menggunakan teknologi moden. Hal ini secara tidak langsung dapat menarik minat generasi muda yang lebih cenderung kepada penggunaan teknologi. Dari segi kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna, bahagian ini melibatkan elemen kewarganegaraan kerana kami berusaha memupuk kesedaran tentang kepentingan memelihara warisan bahasa dan budaya Melayu. Selain itu, elemen penlibatan atau engagement juga dapat dilihat melalui usaha kami berkongsi hasil karya kepada masyarakat menggunakan platform digital. Dari segi rujukan, kami telah menggunakan karya klasik Hikayat Abdullah serta sumber daripada internet yang berkaitan dengan tulisan Jawi dan seni kod Kufi. Semua rujukan ini telah ditulis mengikut format APA edisi ke-7 seperti yang telah ditetapkan. Sebagai kesimpulan, tugasan ini telah memberikan banyak manfaat kepada kami, antaranya meningkatkan pemahaman terhadap peribahasa Melayu, memupuk penghargaan terhadap tulisan Jawi sebagai warisan budaya serta mengembangkan kemahiran digital dalam penghasilan seni. Kami berharap usaha ini dapat memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan memartabatkan tulisan Jawi dalam kehidupan seharian mereka. Sekian, terima kasih.